pakar iaitu saya Cikgu Rosidah binti Muji, Guru Bimbingan dan Kaunseling dari SMKA Segamat. Hari ini saya membawa 111 orang pelajar dengan talimu. Alhamdulillah, sepanjang ceramah dan juga benar tadi, saya nampak banyak maklumat yang terbaru tentang program-program yang ditawarkan di UCAMP, dan saya nampak banyak peluang pelajar-pelajar masuk ke UCAMP. Kita tidak lagi terikat dengan teknologi yang selama ini ada, tapi dalam pertanian sendiri ada banyak lagi teknologi dan kita tak perlu lagi bimbang untuk menceburi bidang pertanian, kerana daripada lawatan yang singkat ini saya dapati pertanian kita menuju ke arah yang lebih moden. Dan saya rasa bukan orang, kalau kita pandang pertanian kita akan terfikir orang kampung dan orang tua, tapi sekarang ini saya nampak ini adalah peluang yang baik kepada pelajar-pelajar, terutamanya pelajar golongan muda, untuk menghibahkan diri dalam agro pertanian kerana ia bersifat teknologi dan juga sifat moden. Dan dia memberi satu gambaran yang sangat menarik lah. Alhamdulillah, pelajar saya, perkongsian saya sikit, mereka sangat gembira dapat bersama, dan saya amat menggalakkan pelajar-pelajar saya di peringkat daripada yang peringkat rendah, pencapaian yang rendah sehingga yang tinggi, sangat banyak peluang di UCAMP. So saya harap kamu akan beri satu pilihan yang terbaik untuk masuk ke UCAMP. Terima kasih daripada UCAMP atas sambutan yang sangat memberasakan. InsyaAllah, semoga saya boleh bawa lagi pelajar saya kemari untuk membuka lagi minda pelajar saya di masa yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak.